Dalam Fatihah ada 3 tempat mustajab doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat pertama mustajab doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tempat kedua Allah tanya nak apa. Terlupa kita terlepas pandang. Tadi kita sembahyang maghrib berapa kali Fatihah? 3 kali Fatihah. Ada 9 kali tempat yang Allah tanya nak apa. Bila kita sebut Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab, Majjadani abdi, hamidani abdi wa majjadani abdi. Hambaku memuji aku, membesarkan aku. Bila kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai Allah, aku sembah kamu saja, aku minta pertolongan kamu saja. Allah Ta'ala kata, apa yang kamu nak? Apa permintaan kamu? Tiap-tiap kali kita baca Fatihah, sebut 3 ayat ni. Waktu tu niatlah dalam hati, as'alukal jannah ya Rabb. Niat dalam hati, laju-laju, jangan nak berhenti lama-lama pula. Aku pohon syurgamu wahai Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah.